Telur masam, itu yang dikata oleh seorang influencer yang kena jangkitan herpes. Sebenarnya ramai je yang kena masalah herpes ni, tapi tak ramai yang sedar yang dia ada masalah herpes. Tanda-tanda orang yang kena herpes ni, dia punya bibir dia naik bintik-bintik ataupun dia kering. Dan kalau teruk tu sampai dia basah, kan? Dia basah luka. Dan bukan saja dekat bahagian bibir, dekat bahagian bawah pun boleh kena juga. Masalah herpes ni dia tak ada ubat. Dia hanya boleh dikawal saja. Dan herpes ni boleh berjangkit. Kan, berjangkit melalui sentuhan. Lagi-lagi waktu herpes tu tengah aktif, kan, lepas tu kita berkongsi cawan. Memang kenalah herpes. Ataupun kita pegang mulut kita yang ada herpes tu kan, yang tengah aktif tu, lepas tu kita sentuh anak. Anak pun boleh berjangkit juga. So, kalau korang ada tanda-tanda herpes ni dan korang nampak herpes tu tengah aktif, memang kena berhati-hati. Dan lagi satu, kalau ada herpes tu tak payahlah cerita dengan orang. Kan? Tiba-tiba nak cerita pula telur masam. Kan tak senonoh tu. Tak senonoh. So kalau orang yang ada masalah herpes ni dia akan aktif bila antibody seseorang tu jadi lemah. Ataupun seseorang tu terlalu letih, ataupun kurang tidur, ataupun mungkin dia terlalu lemah sangat. So herpes tu dia akan aktif. So macam mana nak melegakan herpes ni dengan kaedah petua? Cara dia mudah je. Ambil ais, letakkan ais dekat kawasan herpes yang tengah panas tu. Sebab bila herpes tu tengah aktif, memang kawasan-kawasan yang kena herpes tu dia akan panas, lepas tu dia gatal. So letakkan ais untuk kurangkan gatal dan rasa panas tu. Dalam masa yang sama, boleh ambil minyak zaitun, lepas tu tumbukkan bawang putih, letakkan minyak zaitun yang ada bawang putih tu dekat kawasan herpes. Dan insya-Allah kawasan herpes tu dia akan cepat kering dan lama-lama dia akan hilang. Dapat sesuatu daripada video ni? Nak belajar urut? Follow Cikgu Urut.